dan setiap ibadah fardu dilipat kali ganda 70 kali, maka berlipat kali ganda pahala. Di dalam bulan Ramadan ini, usahakanlah supaya kita dapat lakukan solat fardu kita secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana solat berjamaah di masjid itu telah mendapat 27 kali ganda. Tambahan pula dalam bulan Ramadan, yang mana setiap pahala digandakan dalam bulan Ramadan ini. Setiap amalan sunat diberi pahala amalan fardu, dan setiap ibadah fardu dilipat kali ganda 70 kali, maka berlipat kali ganda pahala yang Allah sediakan untuk kita dalam bulan Ramadan ini. Amat rugi kalau kita biarkan Ramadan ini berlalu begitu sahaja tanpa kita mengambil manfaat dan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Isikanlah waktu lapang kita untuk kita beriktikaf di masjid, dan kita usahalah sebaik mungkin supaya kita melakukan ibadah solat fardu kita secara berjamaah di masjid.